Saudara dan saudari muslimin dan muslimat yang hadir pada malam yang penuh barakah ini. Alhamdulillah malam ini Allah anugerahkan hujan kepada kita. Selepas kita menyempurnakan solat istisqa di Pasir Putih tadi, pagi Jumaat tadi kita buat 2 tempat. Dan saya dilaporkan Alhamdulillah hujan pada malam ini. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah ini adalah petanda kebangkitan rakyat, petanda kerajaan Madani yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, seorang tokoh pembohong, seorang tokoh yang merosakkan ekonomi negara, seorang tokoh yang merosakkan hubungan diplomatik dengan beberapa negara lain kerana sikap dia yang saya sendiri pun tak reti nak sebut. Sekali dia lawan Amerika, sekali dia bersama berjoget dengan Donald Trump. Sekali kenyataan begitu, sekali kenyataan begini, menyebabkan sebagaimana yang disebut oleh Cikgu Bak sekejap tadi, kita terpaksa berhadapan dengan situasi yang ganjil, yang pelik di zaman pemerintahan Anwar Ibrahim, kerajaan Madani pada hari ini. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut Madani, comel Madani ini diambil daripada perkataan Madinah. Kerajaan Islam yang pertama yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil nama ni. Pas kita menyokong. Sebarang usaha yang baik kita sokong. Kita ingat ke dia nak balik kepada sistem kegemilangan Islam yang penuh dengan keadilan, yang penuh dengan kesaksamaan. Kerajaan yang sama sekali tidak mengenepikan mana-mana agama, mana-mana kaum yang ada dalam negara ini. Tapi bila Anwar dia jadi Perdana Menteri, dengan angkuh, dengan sombong, dia mengisytiharkan yang pertama, dia mengatakan bahawa dia akan bertindak tegas kepada sesiapa saja yang ada dalam negara ini yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan. Dia akan memeranginya habis-habisan. Saudara dan saudari sekalian, dalam hal ini saya nak ulas. Yang pertama sekali, bila dia sebut Madani, dia kena ambil sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila tubuh kerajaan Islam di Madinah Al-Munawwarah, bila Rasulullah tangkap orang yang merompok daripada pedagang-pedagang daripada Mekah nak berniaga, nak berdagang di Syam. Madinah ini bumi lanun. Lanun menangkap mereka. Bukan saja harta dirampas. Lanun, dia makan daging manusia. Saudara dan saudari sekalian, kita tengok Islam agama yang membawa rahmat kepada sekalian alam. Rasulullah apabila jadi ketua negara di Madinatul Munawwarah, kerja pertama yang dibuat oleh Rasulullah, Rasulullah bina masjid. Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Rasulullah mendamaikan di antara Aus dan Khazraj. Lalu Rasulullah buat satu gerakan untuk mendidik, mentarbiah manusia di Madinah. Dan Allah anugerahkan kepada Islam ini secara kebetulan
Siapa yang peluk Islam? Sayyidina Abu Bakar. Saudara-saudari sekalian, siapa dia Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar adalah bapa ceti. Bapa ceti. Zaman jahiliah. Dia kaya kerana dia peras orang-orang miskin zaman jahiliah. Orang ini masuk Islam. Bila Sayyidina Abu Bakar peluk Islam, Sayyidina Abu Bakar jadi manusia model. Manusia model. Dia bukan lagi ceti, dia menyumbang harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala ke semua sekali, sehingga Rasulullah menyebut di dalam hadis, kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar berbanding dengan umat Muhammad sejagat, nescaya iman Sayyidina Abu Bakar lebih berat lagi. Ini Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, orang pijak khuf dia, dia pancung leher. Ini Sayyidina Umar. Isteri orang, siapa-siapa yang cantik di Mekah Al-Mukarramah, kalau dia nak, dia pergi ambil begitu je. Isteri orang. Kalau anak dara orang lain, tak usah kira lah. Zina ini hobi dia. Umar peluk Islam. Dalam satu asar, ini bukan hadis, bukan apa. Ma min tariqin yatatarraqa bihi Umar ma yutabi'u syayatin. Mana-mana lorong yang Sayyidina Umar lalu, syaitan tak berani ikut. Ada yang mengatakan al-Umar wa syaitan wahid. Umar dengan syaitan makhluk sama. Punya kejam Sayyidina Umar. Masuk Islam, dia berjalan, syaitan tak berani ikut. Zaman jahiliah, syaitan dengan Umar makhluk sama. Sayyidina Uthman begitu juga. Sayyidina Ali begitu juga. Sayyidina Hamzah sama. Mengapa Allah buat begitu? Sebab Allah nak tunjuk kekuasaan hidayah daripada Allah. Bila Islam memerintah, Islam membentuk kepribadian manusia. Islam berjaya mendidik manusia. Daripada ceti menjadi dermawan terbuka. Daripada zalim, sezalim Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin yang sangat baik. Islam tak pernah penjara dulu. Islam tak pernah tangkap. Hatta Rasulullah bila duduk di Madinah, kurang lebih 8 tahun. Rasulullah balik ke Mekah. Balik ke kampung balik. Balik ke kampung. Rasulullah kenal siapa dia? Sayyidina Abu Sufyan. Rasulullah kenal tokoh-tokoh yang jahat, yang zalim, yang kejam di Mekah Al-Mukarramah. Bila Rasulullah datang buka Mekah, semua sahabat-sahabat ingat tok-tok guru kita mengajar, para alim ulama kita sebut. Apa ucapan Rasulullah? Izhabu fa antumut tulaqa ya ma'syara Quraisy. Wahai orang Quraisy, kamu dibebaskan hari ini. Kamu dibebaskan. Mengapa saudara Islam bertindak begitu? Kerana Islam dia mengutamakan pendekatan dakwah, pendekatan untuk tarik manusia kembali kepada Allah. Hukuman dalam Islam ini adalah jalan terakhir. Kerajaan Madani Anwar ni, adik kakak sekalian, naik habis ranya. Macam orang gila. Tangkap sana, tangkap sini. Saudara dan saudari, faham betul-betul yang saya nak sebut. Bukan bermakna Islam ini dia bagi kebebasan kepada manusia. Orang jahat ni dia boleh. Tak. Islam bagi peluang di peringkat awal. Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubat kepada Allah. Balik. Yakni Islam, kalau kita menguasai Putrajaya dalam pilihan raya selepas daripada ini, yang ke-16, insya-Allah polisi yang akan diperkenalkan oleh PAS melalui Majlis Syura Ulama, kita akan perkenalkan satu sistem.
kita akan bagi satu kelonggaran kepada umum. Orang yang rasuah, hantar balik pada kerajaan. Berapa lama tempoh, kita tak buat keputusan lagi. 6 bulan ke setahun. Rasuah hantar balik. Penyelewengan hantar balik, kerajaan maafkan kepada dia. Dalam tempoh ini, kita akan mendidik rakyat. Sahabat sekalian, kalau pergi pejabat, kita buat punch card. Sebab apa kita tak boleh buat di masjid? Pegawai kaki tangan kerajaan, ahli-ahli politik, wakil rakyat, lantikan-lantikan politik yang lain. Masjid, kita akan cek secara online. Dia punch card di Kuala Terengganu, keluar di Putrajaya. Nak naik pangkat selain daripada kelayakan CJ, kerja yang cemerlang, kita akan tengok. Dia ni mari kuliah, mari hadir dengan kuliah jam berapa. Semaya jemaah dia lengkap ke tak lengkap. Saudara-saudari sekalian, benda ini besar dalam Islam. Kita tengok contoh. Tun Dain Zainuddin. Tun Dain. Dia kerja, Tun Dain meninggal dunia. Dia kerja anak-anak Tun Dain pula. SPRM kerja. Macam mana dengan cucu dia, macam mana dengan keluarga dia. Orang-orang yang sebegini, mereka tak berdosa. Islam bagi peluang. Tapi hantar balik. Duit-duit yang menyeleweng serah balik secara sukarela. Sebelum daripada kerajaan ambil pendekatan yang tegas, kita akan cek selepas daripada itu. Banyak mana, hantar dulu. Bila hantar, fa'antumu tulaqa. Kamu dibebaskan. Hari ini, saudara-saudari sekalian, kerajaan Madani kejar orang yang tak sebulu. Hak sebulu dengan dia, duduk bawah ketiak. Dalam parlimen duduk sebelah. Duduk sebelah. Nampak nak kona sikit baru ni sebagaimana yang Cikgu Bak sebut. Hidup balik di NAA. Madani pala bapuk apa? Ini bukan Madani. Ini Abu Jahal. Pemerintahan yang sangat kejam. Cikgu Bak sebut tadi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sekali-kali kerana perbezaan pemikiran kita dengan kumpulan lain, beza parti dengan kumpulan lain, menyebabkan kita tak berlaku adil. Berlaku adillah kamu. Kerana berlaku adil menggambarkan ketakwaan seseorang. Dulu sahabat-sahabat sekalian, bila kita sebut Tun Mahathir, kita ngiling pala dah dulu. Saya sendiri pun ngiling pala zaman Tun Mahathir. Berlaku peristiwa Memali, peristiwa Lubuk Merbau. Lubuk Merbau, arwah ayah saya terlibat sekali. Dan di waktu itu, mujur. Saya ada peperiksaan di Kelantan. Kalau tidak, saya pergi ke Lubuk Merbau. Saya sentiasa ikut politik zaman itu. Di Memali, beberapa malam saya tidur. Hari kejadian Memali itu, 2 hari selepas daripada kami balik. Saya balik bersuruh balik ke rumah, 2 hari Memali dikepung. Kalau tidak, tak berdiri sini malam ni. Kita berasa teruk. Tapi zaman Tun Mahathir, banyak juga benda-benda yang baik untuk rakyat. Dia dengan tegas, dia buat pandang ke timur. Dia tinggal Amerika, dia tinggal Eropah. Dia bekerja sama dengan Jepun, dengan Korea di zaman itu, dengan China. Pandang ke timur. Dia berjaya membina Putrajaya. Dia boleh buat airport KLIA. Dia boleh buat menara Kuala Lumpur. Dia boleh buat KLCC. Dan banyak lagi kemudahan-kemudahan untuk rakyat. Dalam masa yang sama, ekonomi negara kita ini melonjak naik. Mari zaman
Pak Allah ni sekejap. Pak Allah, tak apalah, saya tak nak sebut. Masa tak apa cukup. Mari Datuk Seri Najib. Kalau kita pergi Kuala Lumpur, pening juga kita tengok jalan-jalan naik ke atas. Kadang-kadang jalan ini lebih tinggi daripada 10 tingkat bangunan. Memudahkan kita kalau daripada Ampang, kita nak pergi ke Shah Alam, sekarang ni sekejap dia. Naik ke atas. Kita nak pergi ke Hulu Kelang, sekejap saja ikut atas, sana sini. Itu adalah jasa Datuk Seri Najib. Kita ada ECRL, lalu ikut Terengganu kita sampai ke Kelantan. Zaman Datuk Seri Najib, saya nak tanya, zaman Madani, zaman Anwar, apa benda yang dia buat? Pesta air. Minyak naik. Perkenalkan pula e-invoice. E-invoice ni, hadirin hadirat sekalian, e-invoice. Semua peniaga-peniaga, dia bagi 3 kelas. Pertama, perniagaan kelas A. Saya ni ahli perniagaan juga. Ya, ada kedai mah belian, Ustaz Mak Syah kita pun YB. Dia ada kedai mah juga. Dia tutup sementara tu, buka pula. Saya ada beberapa cawangan. Saya ada sijil ekonomi di Universiti Zamalek di Mesir. Ada diploma ekonomi Islam. Lepas tu balik, saya tak balik, pergi ke Jordan, ambil master di Jordan, balik Malaysia, buat PhD di UKM. Bila mari e-invoice, adik kakak, saya ni ada PhD, pening kepala. Terpaksa kena gaji seorang. Tak apalah, kedai mah ni bolehlah gaji seorang. Kita nak gaji orang yang bertauliah, orang yang ada basic ekonomi, nak gaji dia, komen-komen 2,000. Macam mana dengan kedai runcit? Kedai runcit ni dia tahap kedua. Dan dia akan bergerak selepas daripada ni. Kalau tak buat e-invoice, denda dia berat. Ratus ribu denda dia. Kedai, kalau mini market, okey, dia boleh lagi gaji. Kalau kedai runcit kapung, dan yang ketiga ni, adik kakak sekalian, semua jenis jualan yang ada, tak kira goreng pisang ke apa semua sekali, akan dikenakan. Kedai runcit, okcik. Kalau kita tanya mak cik, berapa cik untung bulan ni? Dia kata bolehlah belanja-belanja dapur. Kita kata berapa acu karbon molek? Dia kata bolehlah 2,000. Dah kalau dia kenakan e-invoice, kita nak gaji orang 2,000, jawab dia tutup fail, tutup kedai. Ni masalah dia. Zaman siapa? Kerajaan Madani. Sebut Madani dulu saya seronok, saya kata mudah-mudahan. Walaupun parti berbeza. Cikgu Bak masih ingat rasa. Dan semua yang ada. Saya lama memimpin Terengganu. Berakhir dengan Timbalan Suruhjaya. Saya jadi ketua penerangan lama. Kebetulan waktu saya jadi ketua penerangan, Anwar Ibrahim dibebaskan daripada penjara. Saya yang bawa dia ke hulu, ke hilir, ke sana, ke sini. Sampai di Selangor, pergi ke Kelantan. Naik kereta saya. Zaman tu Allah bagi rezeki murah. Boleh pakai dah Mercedes S-Class. Zaman tu. Jadi selesa lah. Saya kata tak apa, guna kereta saya nak pergi ke mana. Dia naik. Driver saya bawa sekali dengan dia. Lepas pada tu, dia nak guna. Saya kata tak apalah, ambil driver Datuk Seri. Guna kereta saya. Sebab saya ada kereta lain. Guna. Dia guna. Sampai hari ni, bila saya sebut, dia ingat. Dia ingat. Baru ni, dia mari Pasir Putih. Dia turun kereta tu,
Dia tanya, mana ahli parlimen pasir putih? Saya sengaja, saya tunggu atas. Saya malas nak tunggu bawah. Saya tunggu dalam bilik mesyuarat. Dia masuk bilik mesyuarat, dia peluk saya. Tak apalah, itu cerita dia. Tapi, para hadirin, saya nak sebut bohong, menipu. Daripada dulu lagi. Kami kepimpinan dalam PAS. Waktu saya memimpin Terengganu, saya pegang Setiausaha Majlis Syura Ulama. Antara orang yang pegang paling lama setakat ini. Setiausaha Majlis Syura Ulama. Mencecah hampir 20 tahun. Sampai hari ini. Sahabat, kita bermesyuarat dengan Anwar ni banyak kali. Waktu tu Cikgu Bak ada sekali dengan dia. Dan Cikgu Bak tinggal sebagaimana orang lain. Orang Kelantan kata, orang Terengganu kata makan gu. Makan gu. Jenis ayam bandar. Kalau ayam kapung tak apa ayam bandar. Ayam bandar ni habis makan punggung gu pun dia batuk lagi. Mapuh gu. Nuar ni jenis ayam bandar. Ayam daging. Tak ada makanan dia batuk punggung. Memang kaki punggung sungguh. Saudara sekalian. Zaman dia berkata, dia kenal berkali saya. Sekali berjumpa di parlimen. Saya nak cerita. Bila berjumpa, saya ni perangai saya. Kalau saya marah, saya tak pergi cari. Dia tengok jauh tu. Assalamualaikum. Ustaz, dia kata. Saya akak tangan lah. Dia akak dulu, saya akak. Dia mari. Mari dekat saya peluk. Peluk. Lalu dia sebut macam mana. Dia kata, Ustaz, buat surat pada saya. Untuk minta peruntukan. Saya kata, nak bagi banyak mana? Saya kata 2 juta boleh. Boleh. Saya duduk diam lah. Saya nak bagi tahu sahabat-sahabat lain pun. Dalam hati kecil saya tak percaya. Tak apa. Saya nak try. Saya buat kertas, buat surat. Saya bagi by hand kepada dia. Bila dia terima surat, dia bagi tahu kepada bodyguard dia. Dia kata, inilah orang yang banyak berjasa pada saya. Dia kata, zaman saya di penjara yang bela dia. Dia kata yang banyak bela dia apa semua sekali. Ni adalah orangnya, dia kata. Datuk ni, dia panggil saya. Sekali dengan bapak saudara dia kata, bapak ni bapak saudara dia. Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz. Ya memang bapak saudara saya. Dia kata sekali dengan bapak saudara dia. Dia kata Tok Guru ni anak saudara dia ni. Dia kata dia kenal kepada orang lain. Saya duduk diam. Saya kata ya Allah kau. Saya bagi. Bagi senyap. Senyap. Saya tak nak telefon malah. Mari sidang hot depan. Saya jumpa dengan dia. Dia kata Datuk Seri. Apa cerita surat baru ni? Dia pun dia kata susah lah. Dia kata Fadilah apa semua sekali. Dia kata Saifuddin. Dia kata mereka ni tak setuju lah. Dia kata tak setuju. Saya tak ada masalah. Lalu saya pun kasar lah sikit. Saya kata Saifuddin. Fadilah. Dia Perdana Menteri ke Mung Perdana Menteri? Atau Bik Mung. Mung Perdana Menteri ke dia Perdana Menteri? Hak berjanji dengan aku kata Mung. Dia pun pusing. Lagi. Nak cerita bohong saudara. Saya bukan minta, dia yang suruh. Sebab itu saya tidak pelik kalau dia dalam konteks negara kita sebagaimana yang didedah oleh Cikgu Bak. Negara kita, saya banyak ke Thailand. Saya berkawan termasuk dengan keluarga diraja Thailand yang menjadi pemerintahan terbesar. Mereka kenal saya kenal dia. Saya pergi ke sana, mereka sambut. Saya banyak di Thailand.
Ahli-ahli parlimen di Thailand kebanyakannya kenal saya. Apa reaksi mereka? Mereka mengatakan sangat duka cita Perdana Menteri Malaysia. Dia kata Thailand tidak percaya. Sampai tahap tu. Sampai tahap tu. Saya di negara Arab. Orang Arab bersebut, dia kata aku tak pernah jumpa lagi manusia macam ni. Bercakap hari ni macam ni, bercakap dia kata memang dia sebut. Ada siapa sebut kan? Malikul Kadzab. Raja pelawak. Saya tak bukan cakap bohong malam ni. Apa kesan dia kepada negara, sahabat-sahabat sekalian? Kalau kita tengok faktor kejatuhan ekonomi negara kita yang agak merudum. Kenapa? Body Perdana Menteri. Pelabur-pelabur asing yang buka syarikat dalam negara. Mereka keluar pergi ke Vietnam, ada yang pergi ke China. Hatta syarikat-syarikat Wendo. Wendo ni macam BMW. Pintu BMW ni dibuat di Malaysia. Di Pekan, Pahang. Yang orang yang buat Wendo ni, antaranya anak sepupu saya. Anak kepada arwah Cikgu Hussein yang menjadi adun Gaal, Pasir Putih, Kelantan. Sebelum daripada ini. Yang meninggal dunia di Mekah Al-Mukarramah. Anak dia ni Wendo. Orang yang kaya lah yang buat. Ni orang Malaysia, orang Pasir Putih, orang Kelantan. Ada syarikat buat pintu lampu BMW. Dia buat. Kaya. Tutup syarikat ini di Malaysia, lari pergi buat di China, buat di Cambodia, buat di Vietnam. Download lari. Syarikat komputer lari. Dan banyak lagi syarikat-syarikat lain lari daripada Malaysia keluar. Mengapa? Banyak faktor. Antara faktor dia, body Perdana Menteri. Pelabur asing yang dia nak melabur bilion, ratus bilion, bukan juta, bilion, ratus bilion. Mereka ini ahli korporat. Termasuk saya, bila saya nak berinteraksi, nak bekerjasama dengan mana-mana token-token mah, mana-mana kilang mah, saya akan kaji. Saya akan kaji. Mereka kaji saya. Saya bukan nak akak diri. Saya kaji mereka, mereka kaji saya. Saya nak sebut. Satu token belian. Belian original. Ada satu belian yang saya tolong sampaikan kepada Datin Seri Rosmah. Tak apalah, saya tak nak panjangnya tu. Belian, harga dia ratus ribu. Mencecah dekat-dekat sejuta sebiji. Orange ice. Jenis belian antara yang termahal. Saya ambil dengan dia. Token belian ini, 2 beg dia bawa. 2 beg dia ni, harga dia tidak kurang daripada 100 juta. Dia study saya study dia. Bila dia nak tidur di hotel, dia takut. Dia simpan dalam peti besi saya. Saya kata, token, kunci elok-elok you punya beg. Nak simpan dalam peti besi saya, bilik kebal. Memang saya pelik pada orang. Saya buat bilik kebal, kemudian peti besi. Sebab dulu, kedai saya pernah dipecah peti besi. Dulu kita tak peti besi gitu. Rupanya peti besi ni orang boleh belah. Saya buat bilik kebal. Kebal sungguh lah. Dinding, konkrit, besi berapa lapis. Sampai dekat 10 lapis ni terbatu. Keliling. Semua sekali. Pintu dia ni, pintu cap. Pintu yang bilik kebal lah. Lepas tu dalam tu pula peti besi. Dia mari tengok. Dia kata harta dia selamat. Ya, selamat. Saya kata bilik kebal, peti besi. Saya kata kunci. Dia kata kalau saya kunci beg saya bermakna saya tak percaya pada you. Saya kata tolong kunci. Tak, dia kata. Kata nanti aku buat lagi. Dia kata sila ambil buat lagi. Sebab apa? Dia study kita, kita pun study dia. Saya pula tak lena tidur. Kata ni serabut.
dia boleh tinggal. Ratus juta. Ini pelabur-pelabur besar, rakan perniagaan, rakan bisnes. Macam tu. Begitu juga orang asing bila dia nak datang melabur dalam negara, dia mesti study. Nombor satu dia study Perdana Menteri. Mereka cek. Betulkah Perdana Menteri cakap dia nak membenteras rasuah dalam negara? Betulkah? Dia cek. Bila cek, no. Tak betul. Koprak ni, dia ada cara dia. Dia yang menafikan. Sebab tu sahabat-sahabat, saya pada malam ini saya nak jelaskan. Malaysia kalau kita nak tengok negara ini ditadbir dengan telus, dengan jujur. Serah kepada Parti Islam se-Malaysia PAS bersama dengan rakan-rakan parti politik di bawah Perikatan Nasional. InsyaAllah kita tadbir negara. Kita akan bebas daripada rasuah, salah guna kuasa. Kalau ada pun mungkin 1-2 kes. Sebab apa? Kita akan mendidik, mentarbiah rakyat. Didik dan tarbiah ini benda mustahak. Sebab itu dalam sejarah perjuangan Islam, bila Rasulullah buka Madinah, Rasulullah ada projek mega. Buat jalan, nak buat ternakan kuda, nak buat itu, buat bangunan, buat ini, buat ini. Saudara, cuba buka dalam kitab, baca dalam sejarah. Mana ada penyelewengan yang berlaku dalam kalangan para sahabat. Orientalis tak berani nak tulis. Sebab apa? Jujur, ikhlas. Alhamdulillah di Kelantan kita memerintah 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Anytime kita buka kepada SPRM, bila-bila